Aku kaku. Aku belum sempat cakap apa-apa, anak aku jerit, Baba, dia lambai. So Mbak Kartini ni dia dah duduk depan kerusi tu, tapi yang peliknya dalam cermin muka dia tak ada. Korang dah tahu kan benda tu bersuara perlahan. Oh, benda tu bersuara. Korang dah tahu kan dia cakap. Hey guys, welcome to Awesome Babes, where girlhood meets endless story. By the way, saya Fira. Saya Ziha and this is Awesome Babes. Okay Ziha, last week untuk part 1, episod 3, kita dah janjikan yang kita nak sambung semula cerita part 2. Sebab ada banyak lagi cerita seram yang kita tak baca. Banyak lagi kita tak baca ni, Fira. So hari ni kita nak baca semuanya and bagi korang dengar. So korang ready tak? Jom kita start. Okay guys, so tadi dah pasal segmen seram. Sekarang ni kita nak masuk segmen untuk traits pula. Okay, kita dah move on to next segment. Yes. Okay, so hari ni kita baca 4 je Okay, thank you semua yang dah submit dekat Dear Babes. And macam mana korang rasa cerita tu? Korang rasa cerita tu real ke? Fake. Tapi kalau fake pun seram Tapi aku rasa real lah. Aku rasa sebab real. cerita dia memang direct, straightforward. Sebab dia tak ada macam, kalau fake dia macam ada cerita-cerita betul. lain sikit kan. Okay, so sekarang kita nak tengok thread lah. Kita ada jumpa satu thread ni. kita nak jadi makcik bawang. Kita nak jadi makcik bawang. Sabar, aku buka. Aku dah jumpa satu. Okay. Cerita seram juga. Tapi masih sama waktu PKP. So basically tak PKP ni semua kena Sebab tak ada kacau. orang. Tak ada orang and kebanyakan tempat tu tak dikunjungi. Okay, so cerita first kita Zah. Okay. Daripada thread tadi daripada submission form. Sekarang ni daripada thread pula. Okay, ni aku jumpa satu kat thread. Nama dia from Hello segment nama dia. Okay. Pengalaman seram PKP. Okay, aku start sekejap, maaf. Okay, cerita ni pengalaman aku sendiri, berlaku masa PKP. Waktu aku duduk dengan keluarga di rumah teras 2 tingkat di Denai Alam. Denai Alam dekat mana Denai Alam? Dekat Shah Alam. Shah Alam. Dia dekat rumah ni. Kita Rumah ambil videographer cameraman kita seorang, orang, cameraman seorang ni kat Denai Alam. Okay, aku dah So good luck yang duduk Denai Alam. Okay, ni rumah kami biasa saja. Tapi betul-betul depan rumah aku ada satu rumah kosong. Lama kosong, tak berpenghuni. Lampu tak pernah menyala malam-malam. Masa PKP tu kami jarang masuk rumah waktu petang. Lepas asar aku dengan isteri akan lepak dekat pos rumah, duduk atas kerusi lipat, dia cakap. Okay. Anak-anak aku pula main depan rumah, naik basikal kecil dan lari di sekitar pos. So ni diorang kat rumah je lah waktu PKP kan. Suasana masa tu sunyi tapi tenang. Tak ada kereta lalu, tak ada jiran keluar. Sampailah satu petang benda tu Mula-mula anak aku yang sulung berhenti main. Dia berdiri diam, pandang ke arah rumah kosong depan rumah. Aku ingat dia penat. Aku panggil nama dia, dia tak jawab. Cuma aku tanya balik, Baba. Cuma tanya aku balik. Dia tanya balik, Baba, rumah depan tu ada orang ke? aku terus pandang rumah kosong tu. Tingkap gelap, pintu tutup, tak ada apa-apa. Aku jawab, tak ada, rumah tu kosong. Anak aku diam, lepas tu sambung balik main. Aku pun tak fikir panjang. Hari seterusnya jadi lagi. Kali ni dua-dua anak aku berhenti main serentak. Yang kecil pegang tangan abang dia kuat-kuat. Dua-dua pandang rumah kosong tu. Baba, ada orang tua dalam rumah tu. Orang tua? Kata anak aku selamba. Nada dia bukan takut. Nada orang macam nampak satu yang biasa. Budak-budak kan. Tengok, ada orang kan kat rumah Ada tu. orang. Aku bangun dari kerusi, jantung aku terus rasa lain. Aku pandang betul-betul rumah kosong tu. Masa tu aku pasang satu benda. Langsir tingkat bawah tu buka sikit. Depan rumah ni. Sedangkan aku yakin selama ni langsir tu tutup. Aku tanya anak aku, orang tu macam mana? Dia pun jawab, ayat yang buat tengkuk aku sejuk. Rambut putih, duduk dekat tingkap, dia senyum. Ini aku meremang tu. Actually meremang tu. Benda-benda dia memang jadi suka duduk tingkap kan? Petang tu aku terus suruh anak-anak masuk rumah. Aku tak marah tapi nada aku tegas. Aku tutup pintu pagar awal dari biasa. Malam tu aku tak boleh duduk diam. Aku intai rumah kosong tu dari tingkat atas. Gelap, tak ada pergerakan. Aku cuba yakinkan diri mungkin anak-anak berimajinasi, lama terperuk sebab PKP. Okay, make sense lah. Dia husnuzon. Tapi hari ketiga benda tu jadi lebih jelas. Petang tu aku lepak lagi kat pos. Anak-anak main. Tiba-tiba aku nampak sendiri langsir rumah kosong tu bergerak perlahan.
Macam ada orang tarik dari dalam. Lepas tu seram. aku nampak bayang berdiri di sebalik tingkap. Tak jelas muka, tapi bentuk kepala dan bahu tu memang macam orang tua. Aku kaku. Aku belum sempat cakap apa-apa, anak aku jerit. Baba, dia lambai. Aku terus pandang anak aku. Dua-dua anak aku melambai balik ke arah rumah. Takut. Tapi lah budak-budak kan. Tangan kecil mereka bergerak perlahan, ikut rentak. Aku sih dia pasang lagu. Dia pasang lagu. Bila masa ingat saat indah. Okey. Dah tu pula bentar. Okay. Aku terus bangun, tarik tangan anak-anak dan masuk rumah. Aku tak tengok belakang. Isteri aku yang masa tu baru keluar dapur terus pelik tengok aku. Sejak hari tu, setiap petang yang sama sekitar waktu hampir maghrib, bayang tu akan muncul. Kadang di tingkat bawah, kadang di tingkat atas. Kadang cuma tangan tua kelihatan di celah langsir. Anak-anakku pula mula sebut benda pelik. Baba, atuk tu suruh adik datang main. Baba, atuk tu kata rumah dia sunyi. Aku mula sedar satu benda. Benda tu tak kacau aku. Dia fokus pada anak-anak. Aku mula buat apa yang aku patut buat sebagai ayah. Lepas asar, aku tak bagi anak-anak main depan rumah. Pos aku tutup lampu awal. Aku pasang bacaan dalam rumah. Aku ajak anak-anak ayat ringkas untuk baca. Okay, baguslah. Beberapa hari kemudian, satu petang aku beranikan diri berdiri depan rumah. Pandang tepat rumah kosong tu. Aku cakap kuat-kuat tapi terkawal. Cakap. Ini rumah kami. Anak-anak aku bawah jagaan aku. Jangan panggil lagi. Actually aku meremang. Cerita ni seram. Langsir rumah kosong tu tertutup sendiri, perlahan-lahan. Lepas tu senyap. Sampai sekarang rumah kosong tu masih kosong, tak ada siapa pindah. Tapi anak aku yang kecil pernah cakap satu ayat yang aku tak boleh lupa. Baba, atuk tu marah sebab kita dah tak layan dia. Dan sejak hari tu aku faham satu benda. Bukan semua gangguan datang untuk menakutkan. Ada yang datang sebab bunyi. Dan yang paling bahaya, bila yang sunyi tu pilih anak-anak untuk dijadikan kawan. Sebab tu ada kes budak tiba-tiba hilang. Aku punya belas ni semua ramah. Seram kan? Seram. Okay, yang ni aku rasa sebab rumah tu dah terlalu lama kosong. Kenapa ni? Korang ni pun menakutkan aku. Kenapa ni? Diorang macam tiba-tiba senyap kan dekat set. Diorang macam Kenapa seram? siapakah baju warna merah itu? Siapa tu? Okay, aku tak pakai lens, tak nampak. Okay, so rumah basically ni pasal sebab rumah kosong lah. Rumah kosong ni selalunya memang macam tu lah, akan ada something. Rumah yang kita stay pun atau bilik pun kalau more daripada 3 hari akan tak stay. Okay. So Memang tu cerita akan pertama. ada benda. Sebab tu orang cakap rumah-rumah kosong ni kalau baru masuk, kau kena panggil ustaz lah untuk azankan dulu, bacalah doa dekat setiap selamat penjuru dulu. ke Betul-betul apa ke. So reminder untuk yang baru ada rumah. Untuk siapa yang baru nak pindah rumah, boleh. Okay, so Scary. tu cerita first kita daripada thread. Sekarang cerita yang kedua daripada Something Brewing. Okay. Dia tulis cerita ni, benda ni terjadi waktu bulan 5 cerita seram pendek je. Okay. Anyone dekat sini pernah dengar tak, kalau masuk bilik hotel, jangan susun kasut dengan rapi. Selerakkan sikit supaya tak ada makhluk halus ganggu. Okay, aku tak pernah. Okay, aku tak pernah dengar. This was one of the things that I dengar dulu, and I'm sure setiap orang ada je dengar macam-macam pantang larang macam ni. Speaking of which, hari ini terimalah kompilasi kisah-kisah hotel. Okay, so cerita dia dekat Bali. Happen to my best friend. Dia pergi trip tu dengan another friend. Okay, dua-dua lelaki Bilik diorang ni second floor. Dua-dua lelaki. Okay. Second floor. Tapi lelaki pun. Second floor, tapi ada balkoni extension. Macam villa lah. So just bayangkan balkoni depan dengan sliding door tu lantai kayu. Konsep Bali lah, senang cerita. Okay, so malam tu time diorang nak tidur, diorang tiba-tiba dengar tapak kaki. Bukan macam setapak dua, tapi rapid footstep yang macam orang berlari. Aku suka Dia sebab lantai kayu Yes. My friend ingatkan dia seorang je yang dengar. Tapi
bila kawan dia pun buka mata and pandang dia, dia tahu yang kedua-duanya boleh dengar. Footstep tu makin kuat. And benda tu bukan saja dorang bunyi lari-lari, tapi seolah-olah ada 2-3 orang yang lari bersama. My friend hilang sabar, so dia berdiri and pergi selak langsing. Obviously tak ada orang pun, tapi serta-merta bunyi orang berlari tu stop. Dia buka langsir tu, terus stop lah bunyi kan. You imagine kan, mak-mak yang tengah cekak pinggang, macam tu lah my friend diri dekat sliding door tu. Besok nak tidur sebising. Lepas tu Bingit punya pasal dia tutup langsir tu dengan cara macam mana nak describe dia, macam tarik langsir tu, tutup dengan pantas, and dia terus palingkan badan. Macam marah macam tu kan. And then dia back to katil. Belum setapak dia melangkah, dengar suara budak-budak ketawa daripada luar balkoni tu. Bunyi nyaring tau. And it feels like they are laughing and mocking. Macam sindir-sindir lah, dah gelak-gelak macam mengancing kan. Dia nak selak langsir sekali lagi, tapi kawan dia cakap, weh janganlah. Aku rasa kawan dia dah sense something wrong kan. Mungkin ni tempat dia. dia cakap macam tu. yes. Kawan dia dah aware. So my friend balik ke katil and they just on surah Al-Baqarah sampai pagi. Alhamdulillah, after a few minutes, no more budak-budak berlari. Tapi itu kisah pertama ada tapi dia. Lepas dia orang buat macam tu, ada pula jadi kisah kedua. Kawan yang sama, orang yang sama, still lagi dekat Bali, but not sure dia dekat hotel yang sama ataupun diorang dah tukar lah. Dia kata yang ni menakutkan daripada yang first tu. Aku rasa diorang tukar hotel. Okay. Dua-dua ni diorang tengah tidur dekat katil hotel tu lah. Dalam pukul 2-3 pagi macam tu Dalam pukul 2-3 pagi macam tu bunyi apa pula? Memang okay guys, legit tiba-tiba ada bunyi something dekat studio ni. Okay, Jangan macam-macam. dalam pukul 2-3 pagi macam tu, bahagian depan katil tu, dekat bucu katil, rasa macam berat semacam. Kau tahu kan, bila kau baring dekat katil, kau boleh rasa yang macam bila orang lain nak naik katil kan, dia macam gitu kan. So dia ada rasa feeling berat macam tu. And masing-masing ingat itu kawan. Contohlah, aku fikir kau fikir aku yang duduk. Okay. And then macam tiba-tiba kita merungut lah, macam duduklah dekat ketik kau. Lepas tu tiba-tiba kawan dia tu tak bergerak pun. Kawan ni buka mata and alangkah terkejutnya. Dia nampak perempuan tengah duduk dekat bucu katil tu orang. And bukan hantu buruk, and benda dia tak menakutkan tau. Dia cantik. Time tu my friend and I ni tengah belajar sastra Indonesia. Okay, perempuan ni berkebaya, Scary. rambut sanggul semua. Dipanggil Abang Syah rambut lah. Okay. Yang peliknya, my friend dan kawan dia just terpaku je, tak dapat bergerak. Aku faham sebab Dia sebab terkejut. Siapa pula maksud ni kan? I mean, dorang lelaki kan, mestilah dorang ada insting nak attack ke apa kan. Tapi aku rasa bukanlah. Dorang bukan terpaku sebab dia cantik. takut. Aku rasa dorang takut. Okay. Tapi ni dia kata kawan dia, maybe dia kata sebab kawan dia lelaki, so macam terpaku kan. Okay. And then dua-dua just terpaku. And this lady, walaupun hantu, sangat beradab dia bangun dari katil tu dengan lemah gemalai sangat. And she walk slowly to meja solid dalam bilik tu. But this is the part yang menakutkan. Bila dia dah jalan ke arah meja solid tu, dia terus duduk. Depan meja solid tu ada cermin. So Mbak Kartini ni, dia dah duduk depan kerusi tu. Tapi yang peliknya, dalam cermin muka dia tak ada. Muka dia tak ada dalam cermin tu. Cuma ada badan dan kepala serta sanggul. Tapi bab muka totally kosong. Muka dia kosong. Kau tahu kan jenis muka yang blur tu. Takut. Of course, the two boys dah menggigil ketakutan. Tiba-tiba Mbak Kartini yang tadinya ayu, tiba-tiba menilai sekuat hati. The two men menjerit lah. And guess what? Macam tu je dia hilangkan diri. Depan mata orang ni, dia orang menjerit, dia hilangkan diri. Okay, cerita dia panjang kan. Banyak cerita pasal hotel ni. Adakah kita nak baca cerita dia yang seterusnya? Aku ada satu. Aku nak last pasal lagi ni. Sebab ni hotel dekat KL. Okay, so maybe akan relate dengan kita, and kita pernah pergi apa kan. Okay, kalau ada yang berminat, apa pula ni,
Kejap panjang pula ayat ni. Aku tak nak baca cerita ni pasal boyfriend girlfriend pula masuk check in hotel. Fikir menarik. Dia kata we listen we don't judge. We listen we don't judge. Tak pula. Tak nak. Nanti orang kata kita ni pula kan. Mengiyakan benda mengiyakan. Dah mak kau tengok. Mama, kau jangan judge Okay. saya. Sekejap korang. Okay dah. Tu je. Sebab cerita dia lain pasal kawan dia dengan boyfriend dia pergi check in. Okay. Anak lah cerita tu. Okay, lagi satu. Ada lagi satu kan? Nak. Tapi ni macam scary. Sebab yang ni dekat Highland Tower. Okay, kau cerita. Okay, so daripada nama dia Fiction Shasha. Okay. Pernah tak korang buat kerja gila dengan kawan-kawan sampai serik seumur hidup? Aku rasa dia buat paranormal. Aku ada satu cerita yang bukan rekaan. Tapi sebuah mimpi ngeri yang betul-betul terjadi pada kita orang berlima. Malam Jumaat, kami decide nak ziarah salah satu lokasi paling seram di Malaysia. Yup, Highland Tower. Kononnya nak uji keberanian. Tak sangka malam tu kita orang dapat lebih dari apa yang dicari. Sampai je kat kaki bukit, suasana dah lain macam. Sunyi, gelap and seram sejuk. Tengah kita orang syok bergelak sakan dalam Myvi, tiba-tiba semua senyap bila nampak pagar zinc kawasan larangan tu. So diorang tengah on the way, diorang nampak zinc lah. Tak boleh masuk. Dah vibe tu dah lain dah. Belum sempat nak buat apa-apa, si Faisal ni. Oh, Faisal? Buat apa? Hilang. Tiba-tiba si Faisal ni boleh pula tiba-tiba buka pintu and lari masuk kawasan tu. Baru nak masuk ni. Dia pergi dulu. Faisal, kau ada gila? Jerit gigi. Karakter. Memang nak kena Mamat ni. Tak lama lepas tu dia masuk balik kereta minta maaf. Kita orang ingat drama dah habis. Rupanya baru nak mula. Kita orang pun start lah gerak turun bukit. Lega sikit rasa. Tapi baru separuh jalan, Faisal tiba-tiba bersuara dari seat belakang. Guys, aku tertinggal barang dah kat atas. Aduh, spoil betul. Dia cakap. Dengan rasa geram, Peugeot yang tengah drive ni pun U-turn, patah balik naik ke Highland Tower. So basically diorang tak turun lah tadi. Yang turun tu Faisal je. Okay, maksudnya diorang just macam kan kebanyakan kereta diorang just nak tengok je. Lepas tu patah balik. Diorang tak masuk bangunan lah. Yang masuk tu Faisal je. Tiba-tiba dia lari keluar. Lepas tu tengah mendaki bukit yang sunyi tu, tiba-tiba phone aku berbunyi. Nama pemanggil Faisal. Siapa dalam kereta tu? Orang lain. Okay. Wait, kalau Faisal call aku, habis tu yang duduk kat seat belakang tu siapa? Jantung aku macam nak luruh. Aku jawab tu dengan suara Faisal yang sebenar, tengah menangis ketakutan. Guys, kenapa korang tinggal aku? Aku takut weh. Dia cakap. Allahu Akbar. Dengan tangan menggigil, aku pandang cermin belakang. Benda yang menyamar jadi Faisal tu tengah tengok aku sambil senyum. Nak di rumah aku. Takut Dah dalam kereta. Paling seram, Ikuan duduk sebelah dia je. Korang dah tahu kan benda tu bersuara perlahan. Oh, benda tu bersuara. Korang dah tahu kan? Dia cakap. Korang tahu kan? Sah yang tumpang kita orang tadi bukan manusia. Okay. Sampai je kat atas. Patutnya sebelah dia tu. Kalau aku kat sebelah, kalau aku Ikuan tu, aku tak tahu Sampai je kat atas, Faisal tu selamba keluar kereta and hilang dalam gelap. Hilang lagi. Oh, okay. Waktu yang sama, Faisal yang sebenar lari ke arah kami sambil menangis tersesak-sesak. Tanpa cakap banyak, kami terus pecut turun bukit. Diam 1000 bahasa. Kat bawah, kami ditahan polis. Highland Tower tu kawasan larangan. Jangan cari pasal. Kata abang polis tu. Kami hanya mampu angguk. Sampai hari ni, pengalaman tu tersemat dalam ingatan. Terutamanya bila teringat penumpang tak diundang tu. Itu nasib baik. Dia sebab bagi tahu sikit je dia bagi. Nasib baik dia bagi tahu kalau dia suruh U-turn. Kalau dia ikut je sampai balik. Oh, Faisal tu sendiri yang suruh U-turn. Faisal tu kalau tak memang tak, Faisal yang hantu yelah, tu dia suruh cakap. Dia tertinggal barang, dia cakap. Dia tak best lah naik ni. Tak best naik Myvi, dia cakap. Tapi benda-benda yang menyamar ni aku rasa kan, benda yang menyamar jadi orang cakap hantu raya. Kawan-kawan aku semua hantu menyamar. Benda yang menyamar jadi kawan-kawan macam-macam boleh. Menyamar jadi kawan, jadi family ke apa. Benda ni lagi seram aku rasa. Lagi-lagi sebab kalau kau dah tidur dengan orang tu, kau dah keluar dengan orang tu, like, kau dah
Hidup serumah serumah kadang-kadang dengan orang orang tu tu. tak balik lagi. Tapi siapa yang balik tu? Itu seram tu. Ya. Aku tak suka. Okay, aku suka yang untuk episod kali ni kita ada banyak cerita seram. Yeah. So guys, thank you so much yang share cerita. I rasa I pula. Aku tak you boleh ni. I betul ni. So saya rasa benda ni memang maybe kita akan continue untuk next episode lagi. So kalau korang suka cerita-cerita hantu kita orang yang seram ni, korang boleh komen. Tu daripada viewer. Ni satu cerita daripada Fira, satu cerita daripada Ziha pula. Siapa yang dulu? Kau dulu lah. Aku Aku dulu baca lah. ni. Okay, so ni legit. Takut. Ni legit. Benda ni jadi aku rasa dalam 2 ke 3 tahun lepas. Yang ni baru waktu ni lagi. aku pergi trip dengan Myra. Okay. ya. Aku rasa aku dah nampak satu story tu. Okay. Tapi cuba kau cerita detail. Cerita dia pasal hotel juga. Okay. Okay guys, waktu ni saya rasa 2-3 tahun lepas saya dengan Myra pergi. Waktu ni kita orang dekat Turki. Okay, dekat Turki ni salah satu hotel yang kita orang stay ni, sebab kita orang tukar-tukar hotel hampir setiap hari dalam beberapa hari macam tu. So macam aku cakap, aku kan jadi tidur berselubung. Okay. And bilik yang kita orang dapat tu Takut dah. single bed. Okay. Myra sebelah, aku sebelah. Okay. Okay, masuk je. Hotel memang besar gila. Tapi dia like macam yang block by block. Daripada sampai tu dia dah macam ada vibe yang lain lah. Kita orang pergi kat dewan makan tu, tengah-tengah makan ni tiba-tiba blackout. Aku fikirkan orang nak sambut birthday ke apa kan. So dah macam dia blackout tiba-tiba. Ada ramai orang waktu tu? Nasib baik ramai. Okay. Tapi waktu tu sebab kau tak tahu, kau baru sampai. Yelah, So kau yelah. fikir macam lampu mati. So kita biar. And then lepas makan nak pergi bilik. Sebelum pergi bilik tu, aku duduk tepi kolam dulu. Aku tengah on call. Si Myra ni terkejutkan aku daripada belakang. Okay. Mungkin lah sebab kita orang macam Main-main. galak sangat. Kadang-kadang kan bila kita terlalu happy ke, bila sampai tempat baru, dia macam kau tak boleh terlalu galak sangat. Betul. Aku dengan Myra pula aku macam macam tu kan. Dengan malam pula tu, malam dah pagi kan, gitu kan. Lepas tu pergilah nak masuk ke bilik. Daripada lift ke bilik tu jauh juga. Okay, dah masuk bilik, dah kemas, dah beberapa jam lepas tu tiba-tiba blackout bilik kita orang. Blackout. Handphone dalam bilik tu berdering. Handphone tu tengah-tengah blackout tu Takut. Lepas tu aku baru nak angkat, lampu hidup. Macam cerita Lampu hidup. So waktu tu kita tak tahu apa-apa lagi kan. Kita orang tak tahu apa-apa lagi. Waktu dah malam gelap, aku buka langsir kat balkoni pun tak nampak apa-apa. Dia gelap yang gelap sampai kau tak nampak apa kat luar. Okay, faham. Okay, and then kita orang proceed. Aku bangun kemas, tidur. Myra dah tidur, aku pun dah tidur. Tiba-tiba aku terbangun pukul 3. Pukul 3, pukul 4 pagi. Memang time-time dia kan. dia. Memang time-time Peak, benda tu peak aktif. hour. Pukul 3, pukul 4 pagi sana lah. And then sebab kita orang dah tidur tutup lampu, aku kan berselubung. Aku tak boleh tidur, aku sambung edit video kat handphone. Dalam selimut tu lah. Sambung. Myra memang dah tidur ni. And Myra bukan jenis tidur berdengkur. Jadi dia dah macam dia. Aku tengah main. Tiba-tiba bunyi macam ni, sumpah. Macam dia kata tak bunyi mendengus. Bukan bunyi. Dia bilang Dekat kau? Bukan kau orang jauh? itulah masalahnya. Katil kita orang tu jauh. Ada gap dalam selimut tu. Aku dah selimut. Benda tu makin lama makin dekat dengan bunyi selimut aku tu. Aku berhenti record. Tiba-tiba macam bunyi tu dah dekat kali ketiga. Aku dah takut nak apa sebab dia memang mendengus yang makin lama makin kasar. Makin dekat lah. Makin dekat yang makin kasar. Suara lelaki berderau yang makin kasar mendengus. So aku dah takut sangat. Aku terus buka selimut aku tu. Aku panggil Myra. Janganlah macam tu tidur. Sebab aku takut. Mana dah tahu dia penat sangat kan. Aku boleh imagine. Aku cakap Myra, janganlah macam tu. Sebab aku takut sangat tau. Waktu bilik gelap kan. Lepas tu Myra tu terbangun. Kenapa? Aku cakap engkau tadi bunyi. Dia kata tak ada. Dia kata tak ada bunyi. Okay, aku terus tak boleh tidur lah. Lepas tu Myra Dia takut tidur balik. Dia tidur balik sebab penat kan. Kita orang penat sangat. Lepas tu aku dah tak boleh tidur lah. And then bukan besoknya, berapa jam lepas tu dah turun dekat lobi nak pergi keluar kan. Aku tanya kawan aku kat bilik lain. Diorang cakap rupanya sebelah bilik kita orang tu, sebelah bilik apa tu lah, itu adalah kubur.
Siang-siang tu kau nampak? Tak. Sebab aku tak buka juga. Takutnya. Sebab kita 1 malam je kat situ. Sebab satu malam je. 1 malam je. So cerita dia macam tu lah. Walaupun seram. aku jenis tidur berselubung. Kau bayangkan kau berselubung and kau tahu kawan kau dekat Tengah sebelah tidur. dekat luar selimut kau tu ada bunyi mendengus dekat kau. Kau tak takut rasa seram ke? Seram. Ish. Kalau aku akan buat benda yang sama. Aku akan Kau jerit plan lah. kan? Aku takut lah. Kalau aku nak buka sikit-sikit macam tu lagi takut. Daripada buka sikit-sikit ataupun daripada aku diam kan makin Makin dia tekak mendengus. muka dekat selimut dia. Kau pentan aku. Kan kita selubung kan macam kembung kan. Tiba-tiba kan muka melekat kat selimut tu. Takut. Ini takut. Ini takut. Tu cerita kau. waktu pergi. Tapi aku rasa faham sebab hotel mana-mana pun kalau akan ada. Sebab dia macam tak Bukan setiap Setiap hari hari orang ada duduk orang, kan. betul? Okay, so tu cerita aku. Cerita kau. Scary. Cerita aku ni dia tak adalah scary sangat. Tapi aku rasa macam untuk pengalaman aku ni antara one of it lah. Okay. So dulu aku kerja. Aku kerja bahagian marketing tau. Okay, waktu ni baru-baru lepas habis belajar. So aku kerja tu aku punya kerja tu macam kerja property. So aku kena pergilah one of the tempat macam dia punya property lah untuk benda tu. So aku dengan kawan aku adalah kita orang punya senior manager macam tu yang ikut. Tapi senior manager tu cakap dia nak pergi tempat lain jap. So korang buat lah apa yang nak buat, rekod ke apa dekat dalam tu kan. So okay, so dah habis dah semua unit dalam apartment tu kita dah settle. So pergilah satu unit ni. Masa aku masuk tu, bau dia memang bau yang macam bau yang lama tinggal. Tapi tempat tu cantik. Okay. Tempat cantik tapi bau Jenis yang rumah kosong. bau macam hapak yang lama tinggal rumah kosong kan. Tak fikir apalah, dah penat. Kerja dah settle, bos tak sampai. Nak tidur lah kat sofa Kat bilik dia lah. Kat sofa. Kat sofa depan tu. So aku pun tidur, kawan aku pun tidur macam biasa, tak ada apa jadi. Lepas tu aku sakit perut. Aku nak pergi tandas. So aku cakap, time tu dah lama juga dah berehat. Aku cakap kat kawan aku, nak pergi toilet jap. Nanti kalau akak tu dah sampai, beritahu aku. So aku pun tak fikir apalah, sebab macam tak ada apa. Rumah pun siang waktu tu. So aku pun pergi toilet. Aku dah kunci. Okay, aku ingat ni part penting ni. Aku dah kunci pintu tu yang jenis tarik ni. Yang jenis yang macam ni, yang macam kalau nak buka tu kau memang kena tekan ke bawah lah, macam tu. So lepas aku kunci, aku test, memang tak boleh buka. So dah, aku duduk membuat bisnes aku, main phone. Aku dengar bunyi kat luar macam riuh sangat. Macam ada orang bercakap-cakap. Orang cakap-cakap, ada bunyi perabot kena tarik, macam tu kan. So aku fikir, dah sampai kot aku punya senior tu. Okay. Aku mesej dia, dah sampai ke? Dia tak reply. Aku call, dia angkat tapi tak ada jawapan. Senyap je. Aku macam pelik. Aku tak fikir apa waktu tu. Memang aku tak fikir macam ada benda apa. Sebab baru bangun tidur, memang dah lama duduk kat tempat tu. So macam aku continue lah, biar je kan. Tapi aku macam cepatkan sikit urusan aku lah, sebab aku dengar dekat luar tu dah banyak bunyi. Lepas tu time aku tengah duduk-duduk tu, pintu aku yang aku dah lock tadi tu, dia buka slow-slow depan muka aku. Okay. Aku tengah duduk ni, betul-betul depan pintu. Lepas tu aku macam pelik, asal bila tu buka? Kau dah pintu lock. Kau tengah buat business Takkanlah kau. kau tak terkejut bila tu buka kan. Aku tutup lah terus macam tu kan. Lepas tu aku tutup, aku macam pelik, tadi aku dah test benda tu. Lepas tu aku test balik. Lepas tu aku test balik, pintu tu tak boleh buka. Tak boleh buka? Okay. Padahal tadi pintu tu buka. Aku Pasal? macam pelik, macam mana pintu tu buka. Tapi dekat luar ada member kau. Dia punya string tu macam tu. Ni. Lepas tu dia terbuka. Lepas tu aku macam asal dia terbuka. Lepas tu aku dah takut Dia dah. sakit perut. Time tu aku dah takut dah. Time tu aku dah fikir benda yang bukan dah. Aku sakit perut. Nasib baiklah sempat habis semuanya. Dia pun sakit perut. Dia pun sakit perut. Lepas tu aku dah settle semua, aku keluar. Aku tanya kawan aku, kenapa tak angkat call. Dia kata dia kena tindih dekat luar. Time tengah tidur. So aku dah agak benda tu tengah jadi. So sini kita orang pun belum sampai. Aku cakap dia jom gerak. Kita orang gerak macam tu je. So tu je lah cerita aku. Tapi seram lah. Seram. Dia bila tengah jadi tu, kau tak rasa lagi tau. Kau tak rasa macam takutnya tak. Sebab kau macam confused kenapa? dulu. Aku cakap macam mana pintu ni boleh terbuka. Lagi satu sebab dekat toilet. Yeah. And kau tak tahu kawan kau kat luar kena tindih. Okay. Aku rasa benda tu tak suka korang masuk rumah dia. Dah lah masuk rumah, tidur lah, pergi toilet lah, apa semua kan. Dia macam siapa masuk rumah aku ni. Tapi scary lah. Sebab
Sebab benda tu dah check, dah lock. Benda tu tiba-tiba terbuka. Dia buka Okay. slow. Kau bayangkan kalau dia buka pang. Like, yang tu aku tak fikir apa dah. Tak flash pun aku gerak. Takut weh. Ya. Antara seram so, aku lah. tu cerita tu seram, masing-masing ada pengalaman lah. Cuma kadang-kadang kita ingat atau tak ingat kan. Asal jangan muncul. Detail. Wait, dia selagi tak muncul depan muka tu boleh lagi lah. Okay. Macam hujung-hujung tu kan. So rasanya tu penutup untuk cerita seram kita. Daripada cerita Fira dah, cerita Ziha dah, cerita korang pun dah. Sekarang ni kita macam biasa lah. Kita ada awesome ball kita. Babe balls nama dia. Babes ball. Suka-suka aku nama. Okay, so jom kita mulakan kita punya Babes ball. Okay, untuk korang yang baru nak tengok, baseball ni basically kita akan ambil dalam 1-2 soalan secara random and kita kena jawab sejujur yang mungkin. Betul. Okay, and sebab episod hari ni pasal apa? Untuk episod hari ni kita Pasal apa tema ni? seram. Jadi mungkin soalan-soalan dia pun akan pasal seram-seram lah. Okay. Boleh tak? So Fira kita dapatkan bowl dulu. mana? Dalam mana? Oh, ada. Oh ni. So, okay, tak ada bowl. Okay guys, walaupun namanya bowl tapi kita tak ada bowl. Kita tak ada bowl. Kita ada soalan dah ready. Kita baru nak baca. Okay. Aku tanya kau Okay. Kalau boleh buang satu ke sekejap, aku baca dulu. Aku nak baca dulu juga. Okay. Kalau kena tidur sorang-sorang dekat rumah satu malam, Okay. kau berani tak? Aku okay. Kalau depends. Kalau rumah tu rumah aku berani. Dia sebab bila rumah kita, kita dengarlah bunyi apa-apa pun, kita dah biasa kat rumah tu. Betul. Kita tahu selok-belok rumah tu, kita tahu rumah ni macam mana, kita tahu jiran kita siapa, so kita aware dengan surrounding. So kalau tidur rumah seorang-seorang, rumah sendiri, aku boleh. Aku boleh dan aku pernah. Boleh and Boleh. again. Keseraman tu okey lagi. Kalau rumah orang sendiri, aku akan jadi, kalau dengar bunyi je aku cakap, bunyi apa? Kalau itu aku tidur rumah kau. Ada kata bunyi lah kat luar. Patut aku pula migau dah. Takut. Okay, kalau hotel? Kalau hotel seorang boleh. Aku Ke je pernah. tengok hotel macam mana? Tengok hotel macam mana. Tengok vibe dia. Tengok Okay. vibe. Faham? Okay. Aku tanya kau pula. Aku nak tanya kau balik. Kau boleh tak tidur kalau seorang? Okay, kau tanya balik. Tanya balik. Tanya soalan lain lah. Kalau hidup dalam satu filem seram, korang nak hidup dalam filem apa and kenapa? Dalam filem seram tu. Aku rasa aku rela hidup dalam filem Toyol. Kenapa? Aku tak expect kau akan jawab Toyol. Toyol dia tak mencinderakan orang. Dia Dia tak faham orang. Dia paling-paling diisap ibu jari kaki tuan dia je. Tapi nanti duit kau habis. Duit lagi seram. Duit boleh cari. Okey lah. Daripada benda lain. Kalau hantu-hantu lain kan macam rasuk, betul. menggigit lah, tiba-tiba berubah jadi macam tu lah. Macam patut Toyol lah budak. Dia seram-seram, tapi Seram dia sebab dia seram budak. yang pasal aku dia tak seram ham. yang berbeza. Dia tak ham kau. Dia ham duit kau. Dia ham duit je. Jadi kalau macam aku hidup dalam filem pun, aku akan pilih filem Toyol lah. Better. Macam tu better lah daripada hantu-hantu lain. Aku rasa aku tak boleh. Tiba-tiba muncul ke, tiba-tiba macam tu aku tak boleh. Kan? Kau mesti tak expect jawapan aku Toyol. Macam wow. Hantu lain seram Tapi kalau aku pun tak tahu nak hidup dalam filem apa. Kalau kau Tak hantu, ada, hantu apa yang kau boleh adapt? Hantu apa yang kau boleh adapt? Yang buat aku tak takut Aku rasa Cina. Kau betul kau. Tak tahu sebab so far benda tu tak pernah nak masuk dalam mimpi aku. Itu hantu Cina lama. Kalau hantu Tapi Cina semua muda tu macam mana? seram. Semua tahu hantu lah. seram Dia sebenarnya Dia depends lah. tapi aku Kalau aku kat semua Malaysia, seram. aku ambil hantu-hantu ni orang yang putih sebab dia tak muncul. Panas. Tapi cakap pasal hantu orang putih kan, kau pasal nak cerita macam luar negara, tak seseram. kalau macam dia seram, dia look dia tak buruk. Macam Tapi dia vampire dia tak buruk. Dia tak perlu pakai rambut panjang ke apa, tapi dia seram Dia macam lagi-lagi kalau diorang banyak mostly vibe dekat gereja kan.
Seram-seram. Tadi aku cakap aku rasa gereja cantik. Banyak je tempat yang memang dorang decoration tu cantik. Tapi dia sebab kita lah maybe kan, kita dah biasa tengok cerita-cerita macam tu. So kita rasa macam seram Tapi kau pernah tak macam bila kau tengok cerita hantu English, kau tak rasa dia akan muncul dekat sini sebab dia Malaysia? Aku tak. Oh. Tapi aku kalau zombie je. Zombie takut. Zombie. Aku selalu lepas tengok cerita zombie, kalau aku nak keluar tu aku macam rasa macam ada zombie akan attack. Okay, antara zombie dengan hantu kau prefer mana? Ini dah lebih kan ni, tak apa. Zombie dengan hantu kau prefer mana? Hantu kot. Sama weh. Zombie dia kejar tu. Dia gigit. Zombie dia gigit. Lepas tu dia ramai. Lepas tu dia macam aku tak boleh bayangkan yang pakai headphone macam-macam bunyi kita gelak. Okay. So, itu antara soalan-soalan kita lah. Okay, ni satu soalan lagi untuk kau. Okay. Satu soalan lagi. Kalau boleh buang satu ketakutan dalam hidup, Okay. kau nak buang apa? Satu ketakutan. Aku nak buang aku takut dekat ketinggian. Sebab aku suka je, enjoy je rides tu. Tapi sebelum aku nak naik tu, aku macam tak nak aku kena pujuk aku 10 kali baru aku nak akan naik. Tapi dia best je. Sebab aku takut tinggi. So maksudnya kau tak nak gayat lah, nak buang ketakutan gayat. Okay, faham? Betul. Okay. Kau tim tidur tutup lampu atau buka lampu sikit? Buka lampu sikit. Sama. Sebab aku pernah tidur dengan kau. Aku rasa aku lemas kalau yang macam gelap tak ada cahaya gelap tu. betul kan? Dia gelap tak ada cahaya tu, dia lemas, seram. Lepas tu dia macam senang nak macam rasa macam kita tak tahu apa jadi macam ni. Sebelah ke apa ke. Jadi aku prefer buka team night lah. yang buka lampu sikit. So Okay. korang jenis team Yang mana? tidur lampu gelap ke ataupun kena ada cahaya even sikit? Yeah. Okay, selesai juga sudah Babes Bowl kita. Seronok topik hari ni. Aku rasa hari ni seronok. Sebab macam banyak cerita orang yang kita tak pernah dengar. Okay guys, rasanya kita pun dah sampai ending untuk episod 3. Kalau korang suka untuk episod kali ni, korang boleh like and share, komen. Yang paling penting komen lah. Sebab kita dah tak sabar nak baca cerita story seterusnya diorang untuk next episode pula. Jangan lupa korang check balik dekat IG kita punya link. Ada link untuk ruang dia Babes, untuk korang submit cerita-cerita korang. Mungkin next episode kita akan baca, siapa tahu. Tapi untuk next episode kita nak bawa vibe cozy sikit. Sebab hari ni dah seram. Hari ni dah seram. Sebab kita nak sembang pasal comfort food. So untuk girl-girl yang suka comfort food korang, ada benda-benda viral yang korang nak try ke, korang stay tune. Okay? Kita nak tahu juga waktu korang stress korang makan apa, happy korang makan apa. Betul. So jangan lupa subscribe. Okay. And submit cerita korang. Okay. Okay guys, so itu je daripada saya, Fira. Saya Ziha. Kita jumpa lagi dalam Awesome Babes. Bye.